Alhamdulillah, hari ini 19 Mei 2025, pelepasan benih-benih udang hari ini di benih udang harimau kita buat di kolam kita ni. 250,000 ekor kita lepas, insyaAllah. Dan semoga benih ni dapat membesar dengan baik, insyaAllah, dengan kita jaga secara yang terbaik. Dengan sahabat-sahabat di sini pun, insyaAllah, kita kerja yang cukup mahir untuk menjaga kualiti air, kualiti pembesaran udang dan sebagainya. Dan semuanya ini adalah untuk Koperasi Amal Global Kedah Berhad milik Yayasan Amal Malaysia, insyaAllah. Semoga Allah memudahkan hasil keuntungan ini, insyaAllah dapat kita perbanyakkan lagi program-program kemanusiaan untuk membantu banyak lagi insan-insan yang memerlukan khidmat kami, Yayasan Amal Malaysia. Terbaik, surah al-Baqarah. Video ni udang harimau lompat tangkap. Ini dia akan check tengok JT tadi pusing ayak. Lepas tu kalau udang tu melawan arus ayak di pusing tu, tu dah tengok ayak dia buat ni. Ni benih udang harimau kita. Alhamdulillah, kami dah selesai proses melepaskan benih-benih udang. 2 kolam. Kolam pertama kita lepaskan 200,000 udang putih. Dan kolam yang besar ni, kolam besar ni panjang sampai sana tu. Satu kolam ni sama dengan 2 kolam kecil ni. Ni untuk udang harimau, InsyaAllah.